Hai korang, kembali lagi ke channel Mi Oyen. Okey, baik. Kedai kopi kita dah nak sebulan. Okey, tengok dah hari ke-25. Okey, sebelum saya tekan start, saya nak minta tolong like, minta tolong subscribe. Okey, terima kasih. Start. Tak ada apa-apa Level 8. Belum level 8. Tak apa. Yang penting kita boleh teruskan. Berita kacip. Oleh gelas. Oh, nak ais americano. Rutin kita rutin kita setiap hari. Letak ais, buat espresso dulu, apa semua. Rutin yang sama. Hujan kat luar. What? Don't think we were pumpkin latte. Belum ada lagi. 2 mugs with 1 cup of espresso, pumpkin syrup, steam whole milk, whipped cream, cinnamon stick. Kita boleh letak whipped cream dengan cinnamon stick je. One cup of espresso. Stres. Cina Brio tak apa lagi. Steam whole milk. Kita bawa dia naik atas sikit. Tunggu panas. Letak bawah. Letak whipped cream. Letak cinnamon stick. Siap. Pumpkin tak ada pumpkin. Oh, ada lah. Pumpkin ada lah. 1, 2, 3, 4. Aduh. Lupa pula. Tak apalah. Kena refund sikit je tak apa. Tengok orang tu dia cepat marah. Lambat sikit dia marah. Dia tak mau tunggu ke apa? Tak apalah nak. Boleh lah, yang penting dia bagi tips. Lima masih moist more. 3 ais vanilla latte banyaknya. Tiga ais vanilla latte. Satu, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kat sini. Cawan jangan jauh sangat. Tiga ais vanilla latte. 1, 2, 3, 4.
Eish. Wish, dapat tips 9. Banyak. Weh, kedai kita tutup. Pergi ke kedai membeli kopi. Kedai tutup. Yahoo. Are you ready for an adventure? Sky will take you to the clouds and beyond. It's a magical journey created just for you. Fly with friends. Share moments that matter. Express yourself. Make real connections. So, what are you waiting for? Go download it now. Saya rasa lepas tengok video ni, lepas tengok iklan tu, saya rasa saya craving ayam gepuk. Tiba ayam gepuk. Tak ada apa-apa lah. Kita tak ada ingredient yang banyak. Ada banyak juga. Tapi ni tak ada ni apa. Oh, ada aiskrim. Nanti ada bunga. Ni ada tongkat penyihir. Ush, ada anggurnya ni lah. Lavender punya tu. Cocoa powder. Okey. Ush, 500. Tak apa. Kita teruskan. Oi. Baik. Oh no. Keep from customer happy. Oi, alamak. Pumpkin spice. What? Make a latte with pumpkin, whipped cream and cinnamon. Latte with pumpkin. Pumpkin latte with cream cinnamon. Satu, dua, tiga, empat. Aduh. Sabar jap. Saya buat secepat mungkin. Kerana saya adalah profesional. Right. Ya. Kita kan dah profesional. Taste pretty in pink apa dia? Kocok. Got me strawberry syrup, whipped cream and strawberry. Okay. So that's called pretty in pink. Okay. Ada whipped cream, ada strawberry latte dengan whipped cream dengan strawberry slice. Cold milk. Dia nak sejuk. No, do not throw away anything. No, kita fail. Sebab kita buang cawan tu. Buang cawan je pun. Lepas tu apa Okay. Kita letak dulu ni. Lepas tu strawberry 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Whipped cream, strawberry. Yes. Sorry, with pumpkin latte. Okay, pumpkin latte. Sebab kita profesional, kita buat secepat yang mungkin. Satu, dua, tiga, empat. Macam jauh sangat je cawan tu. Almost as beautiful as you. Wow.
Latih rutin. Okey. Dia nak latih. Baik. Sebabkan kita profesional, kita buat dengan cepat. Okey. Like stop. Siap. Hebat. Weish. Tu ais americano. Siap. Ya. Yeay, kedai tutup. Weish. Duit kita dah 200. Weish. Boleh beli benda yang tak berguna je. Mahal ni. Hand measuring. Macam tak berguna je. Equipment Cadico. Terpaksa tunggu kita level 8. Kita baru level 7. Okey, tak apa. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih sebab tengok. Tolong like, tolong subscribe. Bye.